Seorang lelaki membantu wanita kehabisan minyak di lebuh raya dengan membenarkan wanita itu memandu keretanya ke R&R sementara dia menolak motosikal tersebut. Seorang lagi penunggang motosikal turut membantu hingga mereka selamat sampai. Tindakannya dipuji netizen kerana berani dan ikhlas menolong orang tidak dikenali. Saya tolak lah. Saya ingat situ ada petrol pump. Sampai tolong juga. Okey. Boleh habis minyak? Tak ada petrol pump tu. Oh iya ke? You boleh bawa kereta ke? You boleh bawa kereta ke? You tunggu depan lah. Saya tolak. Dekat saja mah. Ha? Okey lah. You perempuan mah. Ha? Ikat tali ke? Ikat tali? Kalau naik motor senang. Sekejap. Tali Saya ingat tolak sajalah. Tak, saya tolak pun boleh. Sure. You boleh bawa kereta? Auto. Simpan helmet. You bagi contact number lah. Nanti sampai sana call ke. LEE. Bentley. Mana tahu nanti ada motor boleh tolong. Ngam ah. Auto Auto. Try dulu. Bag you angkat lah. Berat nanti. You nak pergi mana? Balik KL. Daripada mana? Daripada mana? JB. Okey. Kadang-kadang aku terfikir juga, tak boleh tengok orang susah. Bila aku tengok orang susah, aku kena korbankan diri aku. Itulah nasib aku. Boleh tolong minyak habis? Boleh tolong tak? Mana saya buat tu? Tolak je? Tolak ya. Sekejap Ini pun bukan motor saya tolong dia. Dia naik kereta saya. Ush. Okey. Boleh ke?